Okay. Apa-apa saya buat yang baju coklat tulis hitam tu, dia mesti salah saya. Orang lain buat mesti salah saya. Contohnya bila saya buat lawak dia tak gelak. Tapi bila orang lain buat lawak dia gelak. Lepas tu banyak pula. Orang rasa macam itu personal attack dekat awak lah. Betul. Jadi tadi saya ada sikit lah cuba untuk nak cekik dia. Tapi saya tahan diri. Sebab dah lagi 1 hari. Okay. Awak ada beef macam siapa ke? Adalah dengan orang tu lah. Dengan orang tu. Dua-dua orang tu ke seorang tu je? Seorang tu. Kerja-kerja nak duduk tengah, kerja-kerja nak duduk kat tingkap. Saya dalam kereta nak duduk kat tengah. Saya dah considerate dah nak bagi dia duduk tengah sebab kaki dia panjang. Dia balik kasut. Okey. Je lah. Berapa minit? 3-4 minit macam tu. Cakap pasal kain ihram boleh ke? Ni pun awak dah tanya pun. Kenapa budak lelaki semalam tak nak bagi kerusi kat kita? So saya tahu. Cakap pasal kain ihram boleh ke? Kain tuala. Macam mana boleh tertukar tuala dengan kain ihram? Macam mana? Sebenarnya dah 1 hari pertama saya dah pakai tuala tu. Saya pakai sebab itu adalah tempat Ihsan kata ini tuala nanti ambil kat sini. Saya pun ambil lah kain tu dekat tempat Ihsan tunjuk tu. Tanpa saya mengetahui dan semak tu kain apa. Bila saya dah masuk tandas, selepas saya dimarahi oleh Alisa dan kawan-kawan sebab lambat-lambat nak mandi, saya pun masuk tandas, saya dah mandi. Saya cakap, kain ni besar. Saya macam best je tuala besar macam ni. So bila besar kan dia dah lipat 2 kan. Lipat 2 tu pun dah cukup besar. So saya tak buka semuanya. So saya pun lipat, pakai je lah. Esok paginya saya keluar je tandas, Ihsan tanya saya atas sofa, Anis kenapa pakai kain ihram jadi tuala? Saya keluar daripada bilik tu, saya cakap, kain ihram? Masa bawah saya terfikir, Ihsan kata ada tulisan Malaysia kat situ. Saya tengok, oh shit, ada tulisan Malaysia. Dia explain that exactly betul-betul tu memang kain ihram. Saya pun macam hampir rasa bodoh. Lepas saya turun bawah, Huda pun ada kat situ, dia saksikan benda tu. Sebab kan dia haters nombor 1 saya. So dia menggunakan benda sebagai bahan lah. Dia cakap saya hajar. Dia cakap tak apalah, tak ada cerita. Lepas tu hakikatnya memang saya tak tahu pun itu sebenarnya kain ihram. Dan saya dah buat dosa lah menggunakan kain ihram sebagai tuala. Saya minta maaf Ihsan dan keluarga Ihsan. Lilit ihram berapa kali? Saya tak tahu. 7. Tak tahu. Apa scene paling epic sekali antara 2 hari ni? Antara 2 hari ni scene paling epic sekali. Macam hari pertama. Hari pertama bila kita nak bertolak, itulah scene yang paling epic sekali. Sebab Aisyah membuat banyak sangat benda-benda yang macam mengejutkan, banyak jump scare. Itulah, hari pertama dah terkejut. Hari kedua tu macam hari ketiga dah biasa dah. Tak ada yang lebih besar daripada tu. Apa perasaan duduk sebelah Aisyah selama 12 jam? Aisyah sangat baik. Cuma saya tak boleh nak letak kepala kat bahu. Sebab Aisyah comel sangat. Aisyah tidur menghadap cermin. Saya tak boleh nak menghadap dia. Lepas tu Aisyah sejuk. Saya bagi dia terlekung. Lepas tu lama-lama tu siangnya saya tidur, saya tengok Aisyah yang selimutkan saya dengan terlekung. Comel. patutnya aku tak dengar. Okey. Okey dah. Bye-bye. Dah pada 4 minit.